Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back in Berkabut Channel. Kali ni macam biasa kita akan buat lagi untuk collaboration kita ya bersama dengan para YouTuber yang lain ya. Always untuk kali ni macam biasa test untuk 1k subscriber daripada korang atas support korang. Jadi ya kali ni kita akan lanjutkan bukan kita collaboration bersempena dengan 1k, no, kita collaboration just untuk me time bersama dengan YouTuber-YouTuber yang lain yang kamu dah kenal. Always kita berpersilakanlah dengan dua YouTuber kita ni ya, iaitu Lunastar dan juga Marcia. Hello. 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 Hello juga ya. Okay, apa yang kabut? Mana si Marsnya ni? Hello Mars. Mars tidur. Mars, hello. Baru nak bersuara. Aduh, okay. Always terima kasih korang sebab dah sudi untuk bersama dengan Berkabut ya dalam recording kali ni ya. Setelah kalau ikutkan kita dah lama ya tak berrecording ya. Okay, untuk information kepada viewers yang Kabut nak bagi tahu ni, 2 bulan lepas Kabut ada buat juga recording collaboration, tapi untuk hari ni mungkin kita collaboration ni tak sepanjang macam yang sebelum-sebelum ni kita buat, yang 2 bulan lepas kita buat, tapi tak apa, it's okay. Always kita nak mula untuk introduction dulu ya. Start daripada siapa dulu ni? Luna ke Mars? Luna dulu Okay, silakan Luna. Assalamualaikum guys, my name is Aina or you can call me Luna. Okay, Mars. Yo Igan, Mars kembali. That's it. Itu je. Oh, agak pendek je tapi tak apa, it's okay. That's your introduction YouTuber dia. So korang jangan judge dekat dalam komen kali ni Okay. So apa-apa kali ni kita nak teruskan untuk mungkin kita nak tanya-tanya sikit kat diorang. So jom kita masuk ke untuk soalan untuk kita punya YouTuber ni ya. Okay, let's go. Okay. Baik, jom. Sebelum aku terpadam. Baik. Okay. Untuk selection soalan ni mungkin aku nak tanya beberapa sikit lah. But aku ada jawapan korang tu mungkin padat ataupun ada apa-apa ke. Okay, soalan yang pertama just untuk question untuk YouTuber. Sebenarnya korang ni just nak tanya lah, dari sebahagian banyak video yang korang buat kan, mungkin ada kenangan yang tersendiri dekat dalam video tu. Jadi aku nak tanya, apa video yang korang buat tapi ada kenangan kat dalam tu? Kita mula dulu Mal. Siapa-siapa je kalau nak mula. Mungkin Luna dulu. Luna dululah. Aku rasa tak ada kenangan dalam video, tapi aku ada ingat lah semua orang. Sebab lain tapi itulah macam nak record tapi tak record je. Ya, tapi cuma dalam setiap video tu tak ada kenangan ke ataupun not? Tak ada. Tak ada aku sebahagian tak ada. Tapi janji aku akan record kalau Okay, kalau Mars pula macam mana Mars? Untuk ni lah sebab kenangan yang ada dekat semua video ni, paling banyak kenangannya ni adalah muzik semangat untuk berkabut. Sebab apa tu? Sebab kenangannya banyak ya. Sebab ini mungkin boleh buat kenangan untuk engkau. Dan untuk semua karakter yang join pertemanan atau musuh series ni.
Masih lagi dia mention je pertemanan tu musuh tu ya. Okay, untuk soalan kedua. Okay, untuk soalan yang kedua, mungkin aku akan tanya pasal seperti like korang start mula YouTuber ni, bukan aku nak tanya bila, tahun bila, tapi nak tanya apa sebab korang nak terjun dalam dunia media ni atau dunia content creator ni. Mungkin korang ada content creator favourite dia korang ke, favorite senang orang kata favorite korang ke, ataupun korang mungkin rasa macam nak terjun sendiri dalam dunia YouTuber ni, or pun seperti like korang ada selebriti terkenal yang korang rasa macam buatkan korang nak terjun dalam dunia content creator ni, or pun sebagainya. Terfikir itulah juga. Tapi macam record guna phone je kan, macam tak berapa popular lah. Mungkin suatu hari nanti aku ada masa nanti ada PC boleh record dan boleh jumpa YouTube content creator favorite Luna lah. Ya betul. Kalau Mars macam mana pula? Buat YouTube ni sebenarnya bukan buat saya saja ke apa semua tu, tapi cuba sebenarnya nak try juga mencapai 100k dalam masa 3 tahun lah. Tapi tak apalah, semoga kalau impian besar nak capai 1k pun, kamu pun mendoakan yang terbaik jugalah untuk semoga boleh capai 1k nanti, insya-Allah akan datang. Harap channel ni jangan hilang. Itulah. Kalau okey, sebenarnya ada soalan juga yang kabut nak tanya ni, tapi mungkin nanti kot dekat free talk nanti kita akan tanya ya. Nanti dekat free talk nanti kabut akan tanya apa yang kabut nak tanyakan sebenarnya ni pasal channel juga. Okey, tak apa, it's okay. So mungkin gitu kot soalan-soalan yang kabut nak tanya. Tapi ada lagi satu soalan. Sebenarnya mungkin ni something like ada pasal personal diri, tapi cuma just nak tanya. Mungkin something like korang lebih suka panggil viewers korang tu viewers apa? Contoh kalau korang dah ada community sendiri, dah bina fanbase, lepas tu peminat korang ramai, korang akan panggil fans-fans korang atau viewers korang tu apa panggilan namanya? Mungkin something like ada yang nak kongsikan ke? Aku rasa belum lagi kot. Belum fikir lagi. Sama. Belum terfikir lagi lah untuk memilih nama yang sesuai untuk fan. Okay. Kalau begitu ya, mungkin itu soalan je daripada berkabut. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk ke next selection. Tapi sebelum itu kita akan berehat seketika dulu lah. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ya, kembali lagi bersama dengan Berkabut Channel di Berkabut Channel kali ini ya. Okey, untuk kepada Berkabut fans, okey, Berkabut fans kita yang paling kabut cintai dan kadang kabut ni ya, hargai untuk korang sebab korang menonton video kali ni ya. Okey, untuk selection kali ni kita akan start the game macam biasa. Tapi game kali ni makan apa tu? Mars nak cakap apa tu? Untuk berkabut fans yang setuju semangat untuk berkabut dalam music video Minecraft tu, sila komen di bawah. Oi, tak betul. Okey, silakan ya. Silakan. Kita tengok ya berapa ramai yang akan setuju. Okey, kita lanjut ke topik. Okey, the topic game. Okey. Game yang kita akan main ni mungkin ada bukan personal, but the game dia sama true or dare tapi lain sikit. Ini versi berkabut berkabut fans jangan ada lain
Okay, game yang kita akan main ni adalah True or Lie. Jujur atau berbohong. Just untuk ini. Ya, betul. Jujur atau berbohong. Jadi, untuk kepada viewers, Kabut akan bagi tahu ini tugas korang. Tugas korang ialah korang harus mencari tahu sendiri. Okay, berkabut fans atau kabut fans, cari tahu sendiri daripada YouTuber-YouTuber ni sama ada diorang menipu ataupun sebaliknya diorang tu jujur dengan korang. Kalau korang nak cari tahu, korang boleh cari tahu time dekat dalam tayang perdana ni ke, ataupun mungkin korang something like nak tanya-tanya, bukan tanyalah, lebih kurang macam korang cari tahu daripada diorang ke, ataupun korang nak mungkin time kita tayang perdana ni korang nak cari tahu ke, silakanlah. Sebab Kabut pun apa yang aku cakap ni pun kadang mengulang juga supaya tak apalah, it's okay. That's why kalau macam literally pendek kata, Kabut boleh kata pendeknya nak cari tahu, dia cari tahu sendiri. Macam gitu, sama ada diorang ni berbohong ataupun sebaliknya jujur. Okay, so the first question is, okay, sorry, sebelum tu Mars, apakah Mars. Ya, saya. Dia mute seketika tadi ya. Aku dah risau. Kabut dah risau. Okay, tak apa. Kita ke soalan pertama, the question pertama. Okay, question pertama is, Okay. pernah tak dekat dalam video korang tu ada likes yang paling terbanyak? Tak kisahlah sama ada kat YouTube ke ataupun kat TikTok. Ada tak pernah? Kalau boleh katakan berapa banyak likes dekat dalam video tu yang korang pernah dapat? Ini macam aku yang bertanya. Sorry. Mesti kita tukar soalan lain. Okay, soalan lain kita. Pernah tak? Okay, kita tukar soalan lain. Pernah tak? Okay, ulang. Pernah tak korang dalam satu video tu korang ada buat video yang agak membangunkan bagi korang, rasa macam video tu korang tengok balik pelik, tapi korang upload juga dekat media sosial? Kalau korang ada buat dan korang upload juga kat media sosial, apakah video tersebut? Aku rasa video trailer Puncak Legenda season 1 lah, episod kosong aku buat jalan cerita. Aku apa entah. Kalau Mars? Saya tak ada video yang pelik-pelik ya, semua serius-serius ya. Yes. Semua video serius. Tapi ini dah macam the question for me lah. Tak apalah, the bonus question Okay, kita teruskan the game. Sorry. Dah lancang jauh. Lancang dah. Asal rezim. Telat. Sorry, kacip keluar. Oh, kacip je dah keluar. Okay, tak apa, kita tak nak berlama-lama ya. Okay, kita start daripada Mars dululah. Tak apa. Okay, Luna, kita start dulu Okay, Mars, true or lie? True. Okay. Pernah tak dalam satu video kau tengah collaboration dengan YouTuber lain, tapi time kau collaboration tu kau ada rasa tak macam something like kau nak cakap sesuatu dekat YouTuber tu, or something like ada pernah tak berasa nak cakap macam dekat diorang tu? Ataupun mungkin sebaliknya kau ada rasa berdendam dengan diorang ke? Sejujurnya tak ada. Tadi kau pilih tak? Tadi Mas, sorry, tadi kau pilih true or lie tadi? True, dia kata true. True, jujur. Okay, silakanlah. Apa soalannya tadi? Aduh. Okay, soalannya kita ulang balik soalannya pernah tak dalam satu video kau tengah konten dengan orang, maksudnya kau collaboration dengan YouTuber luar, dan time kau collaboration tu kau ada rasa tak kau nak cakap something dekat YouTuber tu, tapi kau tak nak cakap dia? Sejujurnya tak ada something lah apa yang aku nak cakap. Aku diam je. Just kata diam je lah Okay, baik, faham.
Okay, silakan Mar. Okay, Luna. Silakan Luna, silakan. Apa? True or lie? Rasanya lie lah. Boleh lie lah senang cerita. Ya, aku cakap lie. Aku sempat juga muka biru ni. Sorry bang, sorry. Okay. Kita tanya dia The question is pernah tak dekat dalam kau berkawan dengan orang kan? Okay, kau berkawan dengan orang. Tiba ada satu masa tu kau rasa macam something like engkau nak ngata orang tu, tapi kau tak tahu nak ngata dia tu apa. Tapi ni dalam dunia Minecraft. Okay, dalam dunia Minecraft. Mungkin selalu aku buat kot. Kalau Ngata Aku rasa kamu kau semua lelaki. Lain macam. Adalah mengata sikit lah. Lain macam. Tapi tak apa, it's okay. That's your jawapan. Okay, kita tanya balik si Mark. True or lie? Silakan. True. True lagi. Okay. Pernah tak dalam dunia Minecraft, ini kita tanya pasal soal dunia Minecraft pula bukan dunia YouTuber. Okay. Dunia Minecraft. Pernah tak kau ada buat building dekat rumah kau? Okay, kau building kat rumah kau. Tiba-tiba satu masa tu kawan kau pergi TNT kau punya rumah yang kau dah buat tu. Jadi ada hantu datang. Siapa? Just for your information, just aku nak tanya lah dekat si Mar. Sorry. Mute. Oh. Apa tadi? Okay. Kita ulang balik. Soalannya ialah just aku nak tanya, dan kau ada buat rumah dekat dalam TNT kau. Okay, kau ada buat TNT, sorry. Kau buat rumah kat dalam Minecraft. Dan time tu rumah kau memang dah cantik. Okay. Lepas tu tiba-tiba kawan kau datang, kawan kau pergi TNT kau punya rumah. Okay, soalannya ialah kau pernah tak rasa kau nak maksudnya kau nak toxic kat kau member kau, or pun kau ada pernah tak rasa kau nak maki member kau time tu? Sebenarnya kalau pasal Minecraft ni, aku biasa main single player. Tapi kalau biasa kena letup tu creeper lah. Dah dalam berapa kali 20 kali atau 30 kali kena. Jadi kena buat tu berkali-kali. Ya Allah. 30 20 hingga 30 kali. Itu kalau berkabut tu, kabut mesti dah sakit hati dah tu. Dah terus off daripada Minecraft orang kata. Dah tu. Alamak. Okay. So because tu je lah kot for the question. Okay, kita last kita lontarkan dekat si Luna. Okay, true or dare? True or dare? True or lie lah. True or lie? Silakan. True. Okay. Ni pasal dunia Minecraft juga. Okay. Pernah tak engkau masuk dekat dalam Nether Portal time tu? Okay. Kau masuk Nether Portal bersama dengan member-member YouTuber kau yang lain. Ni contoh kau bayangkan lah Okay. Lepas tu bila kau dah masuk Nether Portal tu, pernah tak kau rasa engkau nak bagi diorang ni jatuh dekat lava time tu? Or pun ada tak kalau apa tindakan kau? Okay, aku kata tindakan kau apa kalau kau dengan member-member kau dalam Nether, dan time tu kau rasa niat kau nak pergi jatuhkan diorang dekat lava. Oh ya, okay. Okay lah, kalau aku normal, aku biarkan je. Tapi kalau kacip aku keluar, time tu keluar pada time yang tak tepat, mungkin aku akan tolak diorang. Maksudnya?
Time maksudnya kalau time okey aku nak tanya maksudnya time kacip kau tu keluar mungkin kau akan tolak orang. Ya. Dia ikut pada waktu kau tepat ataupun tidak? Dia random sikit. Oh. So random. That's so random, sumpah. Aku mungkin tahu aku ni betul jujur ke bohong. Kita tak tahu just bohong ataupun tidak. Just viewer boleh ni lah bagi berkabut kata kalau korang tinggal just tanya je dekat bukan tanya, just korang cari tahu sendiri betul atau tidak apa yang Luna cakap, apa yang Marty cakap. Okay? Lah kalau ada server kalau di tempat tinggi mungkin kalau aku tolak jangan salahkan aku. Okay. Untuk next selection mungkin kita akan break seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan mana-mana. Selepas ini kita akan free talk bersama dengan YouTuber-YouTuber ni. Okay? Yeah, let's go. Kembali selepas ini. Bukan. Okay. Adalah berkong guys. Dah lah weh, kau berhentilah ketawa tu. Okay. Oh ya Allah. Okay, serius. Kembali lagi bersama dengan Berkabut di Berkabut channel. Okay, kali ni seperti biasa kita lanjutkan lagi untuk kita free talk bersama dengan YouTuber ni. Okay. Free talk kita kali ni mungkin kita akan bincangkan, nak tanya-tanya lah. Just free talk tadi macam yang Kabut kata tadi, Kabut nak tanya something dekat si Mars kan. Okay, ni Kabut nak tanya sesuatu kan. Apa tu? Mungkin, okay, ni kau kata tadi apa tadi soalan aku kau kata tadi mungkin kau kata dalam masa 3 tahun engkau nak capai 1K kan, betul tak? Betul. Aku nak tanyalah, apa strategi kau? Kau punya strategi kau untuk capai ke 1K dalam masa 3 tahun ni. Strategi? Macam mana tu? Strategi kau maksudnya dari cara kau apa ke, ataupun dari cara kau tarik viewers kau ke? Mungkin aku nak tanya juga dekat situ. Kalau pasal nak tarik viewers, mungkin buat video yang macam biasa kita tak pernah buat, atau tak selalunya kita buat. Macam podcast ke apa ke kan. Ini baru part 2 ni, belum part 2. Part 2, part 1. Oh, sorry. Part 1 belum part 1 atau part 2. Macam gitu. Okay, I know. Faham. Okay. Mungkin yang lain ada nak tanya something or pun apa-apa ke? Rasanya macam malu nak tapi tak pastilah kalau Berkabut nak tanya apa lagi dekat dalam free talk ni. Mungkin Kabut nak tanya serba sikit lah kan dekat korang dua kan. Ni sepanjang perjalanan puncak legenda. Okay, Kabut nak tanyalah, sepanjang perjalanan puncak legenda mungkin Mars tak masuk tapi Luna masuk kan. Tapi nak tanyalah kat korang dua, mungkin korang ada experience yang sama. Sepanjang perjalanan puncak legenda, mungkin apa yang korang rasa? Ada rasa macam
strategi baru untuk panggil viewers, ataupun macam something like korang bagi Puncak Legenda ni sebagai tempat medan untuk korang tarik magnet. Maksudnya tarik magnet tu korang tarik viewers, tarik subscriber, ataupun tarik peminat korang. Mungkin kat situ korang ada strategi sendiri. So mungkin nak tanyalah, just korang punya experience ni, apa yang korang rasa sepanjang Puncak Legenda ni berlangsung dari season pertama sampai season ketiga? Kalau season pertama Teruskan Mark. Sorry. Kalau time season 1 tak berapa minat sangat lah nak masuk. Tapi kalau time season 2 tu memang basah kepala. Taufik dia pergi update lagi. Aku baru update hari tu, dia dah update lagi. Aku sempat cameo je kat situ. Sempat cameo je. Dah tak ya juga time tu. Time tu juga kalau dengar ceritanya, time tu Kabut pun ikut update juga masa Kabut tengah live kan. Time Kabut tengah live, tiba-tiba Allah dah mula dah. Tapi okay, daripada Luna macam mana pula Luna? Dari season 1 Dari season 1 aku masuk je. Kalau dah menarik lah server Puncak Legenda ni, macam server hardcore satu ni kan. Aku masuk je lah, tiba-tiba dapat berkawan dengan ni. Lepas tu jumpa Nas lagi. Setelah saya kenal Nas ni masa sebelum Puncak Legenda lah. Lama lah. Kiranya dah lama lah kenalnya si Nas ni, daripada awal season sampai season 2 ni. Nas, aku kenal Nas mungkin tahun lepas tu. Aku tengok video dia, menarik juga. Aku season 1 Puncak Legenda aku masuk, dapat jumpa dia. Okay. Yelah, tu pun Alhamdulillah bagus juga. Okay, mungkin korang nak tanya something dekat Berkabut ke? Ataupun ada apa-apa ke pertanyaan yang korang nak tanya kat Kabut sepanjang kita full talk ni? Tak ada agak. Tak ada. Tapi aku risau plot twist nanti phone aku nak arwah. Habis. Ambil jauh kan. Okay, apa pun kita akan kembali selepas ini. Jangan mana-mana, teruskan layan di Berkabut Channel. Kita berehat seketika. Kembali lagi bersama dengan Berkabut di Berkabut Channel bersama dengan Luna dan juga Mars. Untuk terakhir ni sebelum kita closing lah untuk video kita kali ni, mungkin ada apa-apa yang bukan yang nak dijelaskan, or something like korang nak cakap something ke kat viewers sepanjang kita buat video ni. Mungkin korang nak cakap apa-apa ke kat viewers ke, or pun ada sesuatu yang korang nak sampaikan. Bolehlah, silakan. Lah. Viewers Berkabut jangan keluar daripada channel ni nangis nanti orang ni. Terlalu kacip. Okay, kalau Luna macam mana? Luna ada ke something yang nak dicakapkan? Okay, macam ni lah, Luna mungkin akan rajin buat video lah ni nanti. Bukan ni, bila Puncak Legenda season 3 keluar. Sebab kalau ikutkan Luna kan masa season 2 kan dia tak buat video dengan season pertama. So ada kemungkinan kat situ dia kurang buat video orang kata kan. Jadi tu yang kau kata nanti masa season 3 ni kau nak lebih rajin lagi buat video.
Okay, baik. Faham. Top 3 kan. Season 2 kan. Okay. Ya. Okay, jadi sebelum kita berakhir ni, ada apa-apa ke yang korang nak sampaikan dekat viewers ataupun Okay. mungkin sekadar itu saja? Tak ada, itu Oh, je. dia mana? Oh, okay. Tak ada kan? Tak ada. Speaker saya kot. Wah, kejap lagi nak mati ni. Okay, apa-apa pun terima kasih kepada viewers-viewers Berkabut sebab dah sudi untuk teman Berkabut. Bukan teman lah, orang kata dah sudi untuk menonton video kali ni. Dan juga terima kasih kepada Luna dan juga Mars sebab dah bersama-sama dengan kita untuk kolaborasi kali ni. Terima kasih sebab bukan menginginkan, ingin mengikuti kolaborasi Berkabut walaupun sebenarnya awalnya Kabut tak memaksa diorang, tapi kadang-kadang kita berbual-bualkan je lah. Okay, sebelum kita berakhir, mungkin korang ada nak share media sosial korang ke? Subscribe channel Mars Music ya. Nanti Channel kita buat Mars dan challenge juga kat Minecraft. InsyaAllah. Kalau Luna, Okay. Luna ni kan nak promotion? Okay. Korang boleh subscribe channel Luna iaitu Aina Dania /Lunastar dan juga follow TikTok saya juga Aina Dania /Lunastar juga. Okay, Ui, dia nak macam ni mati. tahu kan? Okay, macam ni lah. Kalau 25 subscriber saya akan buat video Mantap. yang Apa dia? Berapa? Berapa bulan balik? 75 subscriber. Oi, Sekarang ni dah 38 lah. 38 sekarang. Okay lah. Apa-apa pun terima kasih kepada viewers-viewers Berkabut. InsyaAllah akan datang kita akan collaboration apa lagi kan. So ya, so akan bye dulu lah. Okay, bye-bye guys. Bye. Jajan. Wow, Akbar. Oi, headphone warning. Apa pun untuk bonus. This the bonus video ya. Nak minta satu kacip daripada Luna sebelum kita berakhirkan video ni dulu. Aduh, dah semalam ni kat Discord. Okay, silakan Luna. Bagikan your kacip. Okay lah. Aku rasa boleh kaitan dengan kacip dengan dark joke, okay. Macam ni. Apa? Silakan. Pada hari tu hari jadi member sekelas aku. Jadi dia kata lah dia nak hadiah kan. Jadi aku bagilah apa kain. Dia kain apa ni? Kain kafan. Aku ingat dia kata kain plekat dulu. Kain kafan. Kain plekat. Jadi guys, apa pun terima kasih kepada viewers-viewers Berkabut. Mars pun dah keluar. kita aku buat Luna dulu lagi. dia punya kaca aku tak ada. Okay, apa pun kita off dulu untuk recording ni. Sampai jumpa lagi kita next video berikutnya. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye bye. Bye.